Okay, Assalamualaikum guys, saya Eddie. Belakang ni, Toyota Wish model ZGE20, model tahun 2015. Okay, owner datang daripada KL juga. Kereta ni ada isu dia, depan dia bunyi kuat dan dia berhayun-hayun terentak-entak sebab kereta ni datang dengan sport spring Aibak. Jadi bila sport spring ni, kita masuk dengan absorber standard, memang dia takkan match sebab kekerasan itu tak balance. Jadi bila kereta ni datang, kita masuk dulu dekat tester mesin. Kita nak ambil reading dia dulu. Kita nak tengok berapa kelembutan dia. You guys boleh tengok. Kelembutan dia depan sampai 20 lebih, belakang sampai 30, 39 pun ada, depan kiri kanan, belakang kiri kanan. Memang terlalu tinggi. So, bila terlalu tinggi, you guys akan rasa berbuai. Jadi kita pun buka absorber ni dan kita refurbish semula kepada 40% stiffer. So bila selepas refurbish tu, masa kita buka tu kita akan cuba try tekan. Memang lembut guys. Memang lembut sangat. So bila lembut tu, sebab itulah kadang-kadang you guys bawa kereta rasa berbuai, rasa pening, rasa berhayun sebab itu. So kita dah refurbish, kemudian sebelum pasang kita tekan dulu, memang keras. Jadi semuanya bila dah siap, kita dah dapat trace part-parts yang rosak yang menyebabkan dia keluarkan bunyi. So kita pun tukar. Alhamdulillah tadi saya dah test, memang sedap. So selepas kita dah refurbish, kita pasang ke 4 side. So selepas saya test, saya terus masuk dekat tester mesin. So bila kita test juga boleh tengok depan kiri 19, depan kanan 18, belakang kiri 18, belakang kanan 18. So bacaan dia berbeza dengan tadi. So dekat sini perbezaan compression dan rebound dia. So dia panggil ground contact, kekerasan dan kelembutan absorber. So itulah dia result untuk Toyota Wish. So kepada you guys kat luar sana yang menggunakan Toyota Wish, kalau pakai sport spring rasa terhentak, ada keluar bunyi, masuk dekat link bio saya ataupun dekat bawah ni ada nombor saya. Roger saya direct, insyaAllah kita settlekan. So kita insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kita kekalkan original absorber dan insyaAllah jumpa lagi. Raiba Auto, whack the corner. Bye bye.